Salam terakhir dan salam pada follower. Bos Syam ini hari ada buat open house tapi kecil-kecilan lah. So Bos Syam tak buat besar-besar. So pada yang tak Bos Syam jemput tu, minta maaf lah. Bos Syam hanya buat kecil-kecilan saja untuk family. So terima kasih pada yang join Bos Syam semua tu dan support Bos Syam, iaitu Sate Sri Melaka, Hamizan Kambing Golek, Zul Catering, dan Abang Misai kita tu Lemang Sedap, dan lain-lain yang tim-tim dan Bos Syam dan family belah wife saya, dan semua yang support Bos Syam open house baru-baru ni. Terima kasih sangat. So pada yang Bos Syam tak jemput tu, minta maaf, Bos Syam buat kecil-kecilan sahaja. Nanti kalau Bos Syam buat yang besar, nanti Bos Syam jemput semua follower-follower Bos Syam dan kita menjayakan akan datang. So apa-apa pun, terima kasih. Open House 2025, pancarkan aura bersama Syam Bodikil. Salam terakhir dan salam pada follower. Bos Syam ini hari di samping sahabat kita, warisan Tok Pah, kambing golek, bermacam-macam golek. Kita dah tengok dia punya golek macam mana. Ini golek dia. Tuan dia tak golek tau. So ini padu punya. Assalamualaikum. Salam. Nama apa ni? Mizan. Mizan Mizan. Mizan daripada warisan Tok Pah Ya betul. Tapi servis awak padu lah. Terima kasih Semalam banyak. call ini hari sampai. Terima kasih Daripada Kuala Daripada Lenggong. Lenggong Perak. Lenggong Perak. Ya betul. Lenggong Perak So selain daripada kambing ni, apa yang awak ada? Kita tengok macam ada kandang apa ke? Ada buat tetas semula, itik, anak ayam. Lagi lembu. Tu belum dalam proses. Dalam proses. So kalau follower saya nak kambing golek seluruh Malaysia, boleh pergi ke? Atau boleh, macam mana? insyaAllah boleh. Apa-apa buat temu janji awal tu. Baik, Dia betul. ada harga dia. Betul. Dengan cerita kambing ni berapa kilo? 20 kilo. Ya betul. Harga macam biasalah, harga market. Tapi servis dia punya, anda boleh tengok sini dia punya sos dia. Dia punya apa dia panggil? Coleslaw Ya betul. Mashed potato. Mashed potato. Potato sos. Yang ni tak jual lah. Yang ni dah potong. So kalau orang warisan Tok Pah, kalau awak nak pakai perkhidmatan awak, macam mana nak hubungi? Ada media tak? Apa nama? Ada Facebook Warisan Tok Pah. Warisan Tok Pah. Legasi. Ya betul. So nanti kita link dekat situ. Kalau berminat dengan perkhidmatannya, boleh halo-halo dia. Betul tak? Betul. Terima kasih. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut
sandung budi dari ibunda. Ha ha ha.